Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ni kita nak borak-borak pasal satu benda yang kita semua buat setiap hari, iaitu membuat pilihan. Betul tak? Dari kita buka mata pagi-pagi sampailah kita tutup mata nak tidur, hidup kita ni penuh dengan pilihan. Persoalannya, dalam banyak-banyak pilihan tu, macam mana kita nak tahu mana satu pilihan yang paling baik? Pilihan yang Allah suka? Nak tahu caranya? Jom kita kenal dengan kawan baru kita. Nama dia Adam. Kita akan ikut dia satu hari ni dan tengok pilihan-pilihan yang dia buat. Okey, jom kita mulakan. Cerita kita bermula awal pagi di rumah Adam. Waktu ni, Adam tengah sedap tidur, dibuai mimpi. Tiba-tiba, sayap-sayuk kedengaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara azan subuh. Sekarang, Adam ada satu pilihan besar. Nak tarik selimut dan sambung tidur ataupun bangun untuk solat? Cuba awak fikir, apa yang Adam patut buat ya? Pilihan Adam ni sebenarnya sangatlah penting. Ia ada kaitan dengan panduan pertama kita, iaitu wajib. Apa tu wajib? Wajib ni maksudnya sesuatu yang kita mesti buat. Perintah terus dari Allah. Kalau kita buat, confirm dapat pahala. Tapi, kalau kita sengaja tak buat, kita akan dapat dosa. Jadi, solat subuh tu, hukumnya wajib. Dan Adam buat pilihan yang tepat. Dia terus bangun dari katil, pergi ambil wuduk dan terus solat. Alhamdulillah, Adam dah mulakan harinya dengan langkah kanan dengan melakukan perkara yang paling utama, iaitu perkara yang wajib. Okey, cerita Adam tak berhenti di situ. Lepas solat dan bersiap semua, Adam pun ke sekolah. Dan dekat sekolah, lagi banyak pilihan menanti dia. Masa tengah jalan-jalan, mata Adam ternampak satu tabung derma. Dia pun teringat, hari ni ada duit belanja lebih sikit. Hatinya berbisik, nak masukkan dalam tabung ni ke atau simpan buat beli aiskrim nanti ya? Satu lagi pilihan untuk Adam. Pilihan macam ni pula kita panggil sunat. Senang je nak faham sunat ni. Ia adalah perbuatan baik yang Allah dan Nabi Muhammad sangat galakkan kita buat. Kalau kita buat, kita dapat pahala ekstra. Macam bonus point tau. Tapi kalau kita tak buat pun, tak apa, tak ada dosa. Jadi bersedekah macam yang Adam fikirkan tu adalah satu amalan sunat. Tapi macam mana pula dengan benda-benda biasa yang kita buat? Contohnya bila penat lepas main, kita pun duduk berehat. Adakah itu dikira juga? Ini membawa kita ke jenis pilihan yang seterusnya. Yang ini kita panggil harus. Harus ni maksudnya benda-benda yang dibenarkan. Boleh buat, boleh juga tak buat. Tak ada pahala, tak ada dosa. Macam makan bila lapar, minum bila dahaga, tidur bila mengantuk. Benda-benda biasa dalam hidup kita. Jadi, Adam pun buat keputusan. Dia masukkan sebahagian duit belanjanya ke dalam tabung derma. Satu perbuatan sunat yang bagus. Lepas tu, bila dia rasa penat sikit, dia pun duduk berehat. Itu pula perbuatan harus. Nampak tak? Dua-dua ni pilihan yang baik mengikut keadaan. Tapi kan, hidup kita ni tak selalunya tentang pilihan yang baik-baik sahaja. Kadang-kadang, kita diuji dengan pilihan yang lebih susah, di mana kita kena pilih untuk tidak buat sesuatu. Jom kita sambung tengok kisah Adam. Waktu rehat, dari jauh, Adam nampak kawan-kawannya tengah gelak-gelak. Tapi, mereka bukan gelak biasa. Mereka tengah ejek seorang murid lain. Lepas tu, salah seorang kawan dia panggil, "Adam, mari sini join kita orang." Aduh, apa Adam nak buat sekarang ni? Keadaan macam ni memperkenalkan kita pada makruh. Nak faham makruh, bayangkan macam ni. Ada benda yang mak ayah kita tak suka kita buat, kan? Kalau kita buat, mungkin kita tak kena marah. Tapi kita tahu mereka tak suka. Macam itulah makruh. Ia perbuatan yang Allah tak suka. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kalau terbuat juga, taklah berdosa. Tapi ia tetap perbuatan yang tak elok. Adam fikir sekejap. Dia tahu mengejek orang lain tu perbuatan yang tak baik dan boleh buat orang sedih. Jadi, dia pun geleng kepala dan tak ikut kawan-kawannya. Dia pilih untuk menjauhi perkara makruh. Pilihan yang sangat bijak, Adam. Alamak, keadaan jadi makin teruk. Dari ejek-ejek, sekarang dah mula marah-marah. Dan akhirnya, mereka mula tolak-menolak. Dah jadi gaduh. Ini situasi yang sangat-sangat bahaya. Dan ini membawa kita kepada panduan terakhir yang paling serius. Haram. Haram ni ibarat lampu isyarat merah yang besar. Maksudnya, berhenti. Sesuatu yang dilarang sama sekali untuk kita buat. Kalau kita buat, kita dapat dosa besar. Tapi, kalau kita tinggalkan sebab kita takut pada Allah, kita akan dapat pahala yang besar.
Adam tahu bergaduh tu salah dan haram, jadi dia tak masuk campur. Tapi, dia juga tak diamkan diri. Dia terus buat perkara yang paling betul. Dia berlari cari cikgu dan laporkan apa yang berlaku. Syabas Adam, dia telah menjauhkan diri dari perkara haram. Wah, hebat betul Adam hari ni kan? Dia dah lalui macam-macam pilihan. Sekarang, sebelum kita habis, jom kita ulang kaji sekejap 5 panduan pilihan yang kita dah belajar bersama Adam. Okey, jom kita ingat balik sama-sama. Pertama, wajib. Mesti buat, macam solat subuh. Kedua, sunat. Digalakkan buat. Dapat pahala bonus, macam bersedekah. Ketiga, harus. Boleh buat, tak apa, macam berehat. Keempat, makruh. Lebih baik jangan buat, macam mengejek kawan. Dan kelima, haram. Dilarang keras, macam bergaduh. Senang je kan nak ingat? Jadi, kelima-lima panduan ni, wajib, sunat, harus, makruh dan haram, ia macam kompas ajaib untuk kita. Ia akan sentiasa bantu kita tunjuk arah yang betul supaya setiap hari kita boleh jadi murid Muslim yang lebih hebat. Jadi, sekarang giliran awak pula. Untuk hari ini, cuba perhatikan pilihan-pilihan di sekeliling awak. Pilihan hebat apa yang awak akan buat? Mungkin tolong ibu kemas rumah? Atau kongsi makanan dengan kawan. Ingat tahu, setiap pilihan baik yang kita buat, walaupun kecil, ia sangat bernilai di sisi Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.